Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Sebenarnya aku nak pergi berjalan-jalan, pergi ke Kenyir, patah-patah petang macam ni. Tapi cuaca macam tak berapa cantik lah. Tapi tak apalah. Saja petang-petang Jumaat ni aku boring duduk rumah. Aku ajak bini aku pergi jalan-jalan. Dia kata dia tak nak keluar. Tapi itulah, biasanya dia macam ni kena tanya dulu bini. Kalau bini ajak aku keluar, baru aku keluar, baru aku nak kereta. Tapi sebab dia kata dia tak nak keluar, dia nak rehat kat rumah, so aku ambil keputusan untuk pergi ride lah. Ini last minute planning punya ride. Sebenarnya aku nak pergi ke aku nak pergi ke Besut sebenarnya, ke Masjid 8 Kubah. Tapi sebab masa tidak mengizinkan, so aku buat keputusan untuk pergi ke Kenyir. Okay. Oh, ni tak siap ni jalan ni. Tapi betul aku lalu sini. Aku kadang-kadang aku lupa-lupa ingat pergi Kenyir ni. Apa mau break? Gimana mau break? Oh, kasih Kenyir, Sungai Tong. Oh, aku rasa jalan salah tu. Aku ikut jalan mana ni? Pelik juga aku ni. Oh, betul lah, betul. Sebab ingat. Itulah kadang-kadang bila kita jarang pergi satu tempat tu, kita kadang-kadang dia lupa-lupa ingat. Ada orang dia boleh ingat. Aku ni kena pergi banyak kali barulah aku ingat jalan. Berfikiran orang tua macam ni boh. Dia pulak laju. Aduh. Kita malah buat laju-laju. Kita nampak ni untuk menikmati suasana. Sebab aku nak bercakap lagi. Tapi jalan ini lengang. Tak ada lori, tak ada kereta pun kurang. So sedap lah sikit, mungkin petang Jumaat kot. Oh, ayam ni selekoh berbahaya. Kabel selekoh berbahaya. Kurangkan laju. Oh, apa cat? He tried it.
Oi, bahaya mula. Jalan depan sikit. Aku hidup dengan deruman enjin buat jadi lagu di telinga. Setiap gear aku tukar, rasa bebas tiada sengketa. Roda dua adalah sahabat aku, menembusi kabus malam. Jalan raya jadi buku, aku mulakan dengan salam. Ya salam. Angin singgah muka, rasa tajam macam hirisan pedang. Lampu jalan seperti cahaya bintang, aku tinggal tanpa pandang. Dalam kerlipan mata, aku pergi jauh ke hadapan. Jago di jalan raya sunyi, akulah raja di jalanan. Ini bukan sekadar dua roda, inilah jiwa, inilah nadi. Setiap pusingan tayar, rasa seperti hidup kembali. Laju menembusi malam, tak perlu siapa-siapa sanjung. Aku dan jalan raya, sahabat yang tiada penghujung. Let's go! Kita menjaga wah. Sebab kadang-kadang aku tak punya layan sebab aku tak biasa dengan jalan tu. Ini pun ada corner depan lagi ni. Woi, minyak bawa turun satu bar. Nak sampai Langkawi. Ye, nak sampai. Ye. Sampai dah ni. Langkawi pula, Tasik Kenyir. Encing orang depan. Okey. Selamat datang ke Tasik Kenyir. Jom. Dah sampai dah. Sekejap je. Sekejap ya. Naik motor dengan turbo cc. Okey. Kita tengok. Kita layan-layan. Wih, ada monyet. Monyet ke beruk ni? Monyet ke beruk ni? Halo? Mana? Aku nak pergi ke Jabatan apa lah? Hang Limpo. Weh, Lipo lah. Tiba-tiba sebab tengok dalam Google Map ingat. Okey, ada dua jalan ni. Mana? Pengkalang Gawi, Tasik Kenyir. Ni hotel ke tengah. Ni yang pergi hotel ni. Kita lalu sini. Oh, kayaknya sampai. Apa tu? Oh, tengok apa? Oh, tinggi. Oh. Jeti pun laju. Aku rasa bas sini rasanya. Ke bas sana lah.
Oh, situ nak pergi ke apa? Situ nak pergi ke kedai. Okay, kalau sini ya. Salah jalan ni. Weh, aku salah jalan ni. Alamak, salah jalan. Haha. Apa pasal dia salah jalan? Aku salah jalan. Kita pusing sini. Salah jalan ni. Patutlah luas hati. Dia apa ni luasan? Salah jalan. Oh, bos. Oh, sampai. Oh, sampai. Pergi tengok. Oh. Dah sampai. Macam nak hujan dia. Okay. Dekat Jabatan Pulau Poh. Dia panggil Jabatan Pulau Poh. Poh. Nak hujan ni, aku kena balik awal ni. Ini Jabatan Pulau Poh. Dia taklah panjang dah, taklah pendek. Jika aku letak motor aku jangan dah jatuh ni. Ambil gambar ni. Sini aku, kalau aku jatuh kan aku punya motor ni memang terbalik ya. Aku ingat aku nak pergi pasal ni. Macam nak hujan ni. Mendung. Apalah kita ambil. Bila aku tengok jabatan ni aku teringat masa jabatan di Putrajaya. Oh, ramai abang. Kita ambil gambar sini lah, comel sikit. Jadi SDR. Okay. 1, 2, 3. Oh. 10 minit. Kenyepak ni cantik kan? Ini apa? Ini mesin. Jom, kita balik. Kenya Geopark. Okey, kita pergi dulu. Padahal bila masa aku boleh pergi sini sebab aku orang ni kan
Terengganu saja lah. Ni sesi memanaskan enjin. Ini kereta. Lalu sikit. Ada kereta tak? Tak ada. Dari sini. Ini kedai bebas cukai. Tu ada ambil bawah sana. Kita lepak dulu. Sana hujan. Oh, HP aku. Bila aku tengok sini, aku teringat masa aku konvoi geng-geng Moderna Pusat itu. Masa tu aku pakai Moderna Pusat yang C200. Orang kumpul ramai. Masa tu ada buat Moderna Pusat NS200 daripada Kelantan dengan Terengganu bergabung. Orang buat berjumpa di kawasan sini. Ya. Marang. Paling marang saja main sini. Oh, seorang ke. Petang-petang jual lalu main. Ujang sini deh. Dok ujang. Sebab lalu main sini ni jalan basah ni. Oh. Tu lah. Hujung minggu penuh sini tau. Jaruk. Di sekolah. Oh. Hok jati Pulapu tu buka tau? Ke dah buka ke? Oh. Boleh aku pergi boleh lah. Lama dah orang sini. Tadi lalu dia. Saya ada marang dia. Saya lalu ikut. Saya lalu gok ni. Sungai Tong ni. Lalu jalan lalu. Ikut highway tu lah. Oh, jom. Sudah mengimbau kenangan. Monyet, gimana monyet? Lalu sini. Tu je Kenyai ni. Betul lah angka tu cakap tadi. Kenyai ni bila time cuti sekolah memang penuh kan. Hujung minggu macam ni memang kurang. Begitulah. Negeri Terengganu ni banyak tempat-tempat yang menarik. Ya.
Oh, tepi gunung. Tak ada ke? Ramai ni aku ingatkan abang-abang MT online ni. Itulah. Tadi aku cakap Ujang, tapi dekat jalan raya. Ini geng-geng skuter campuran ni. Geng skuter. Orang ambil gambar depan tu. Ambil gambar lawan-lawan.